kaki bengkak sampai selama sebulan, tak boleh jalan, merangkak ke bilik air macam Spiderman. Ya, Alhamdulillah, ini kita berpeluang berjumpa dengan salah seorang yang menghadapi gout selama 12 tahun ya. Dr. Tun. Saya Tun Zainal, kawan sekolah, kami sekelas dulu pada Disda. So jadi sebenarnya saya kena gout teruk kronik sejak 2008. Macam-macam dah saya cuba. Pernah kaki bengkak sampai selama sebulan, tak boleh jalan, merangkak ke bilik air macam Spiderman. Tapi pada masa pandemik saya jumpa dengan saudara Tamizi, lebih kurang awal 2020. Dia recommend saya untuk buat LGBF, buat flushing, kita panggil buang batu dari hati. Sekarang saya sudah gout free sepenuhnya selama hampir 2 tahun, dah tak pernah kena gout. Itulah, saya bersyukur lah. Okay. Terima kasih kepada saudara Tamizi yang telah memperkenalkan saya kepada LGBF ni. Okay, kita tengok apa dia makan. LGBF. Tengok tu, kambing semua ada. Okey, untuk gouters, korang kena ingat tiada magic pill Bukan apa yang hendak kau makan untuk nak elok gout. Sebenarnya apa yang nak korang kena buang daripada sistem badan kau, supaya liver korang boleh berfungsi secara normal. Selagi gallstone itu bersarang dalam liver korang, selagi itulah liver korang tak akan dapat memproses uric acid. Okey guys, cara nak buat saya dah pin kat video kat atas tu. Korang boleh tengok. Kalau korang tak faham, boleh bagi komen. Saya tak faham. Ingat guys, kesihatan tanggungjawab sendiri.